Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni kita ada dekat Kuil Asal Kelong, Kuala Terengganu dalam Manek. Jadi, jom kita tengok apa je ada kat sini. Macam mana dia masak secara tradisional. Jom. Di sebalik kesibukan kehidupan moden hari ini, masih wujud warisan makanan tradisional yang terus dipelihara oleh masyarakat tempatan. Akok, kuih tradisional yang sinonim dengan Pantai Timur, terutamanya di negeri Terengganu, bukan sekadar juadah manis, tetapi lamban identiti budaya yang diwarisi turun-temurun. Di Asap Kelong, warisan ini terus dihidupkan, bukan sekadar untuk dinikmati, tetapi untuk dipertahankan. Asap Kelong bukan sekadar sebuah perniagaan makanan, tetapi juga satu usaha untuk mengekalkan warisan kulinari tempatan. Dengan mengekalkan resepi asal dan teknik tradisional, kedai ini menjadi antara lokasi yang terus dipertahankan rasa asli akok seperti yang dikenali sejak dahulu lagi. Kak nama-nama? Nama panggil Kak Nozi. Okey, Kak Nazi, kita ada beberapa soalan nak tanya kat Kak. Berapa lama masa untuk ambil untuk mulakan dapur ni sebelum memasak? Biasa 7.30 tu kita start ingat api. Boleh bakar dalam pukul 8 lah. Setengah jam juga. Berapa banyak kuih yang jual dekat sini? 6 jenis. Antaranya? Kuih akok, bekenyo, ngana telur, akok keduk, kuih bakar, bahulu. Akok merupakan antara kuih tradisional yang mempunyai sejarah panjang dalam budaya masyarakat Pantai Timur. Dihasilkan daripada bahan asas seperti telur, santan, gula dan tepung. Ini mencerminkan kesederhanaan hidup masyarakat dahulu yang kreatif dalam menghasilkan juadah yang enak. Walaupun zaman berubah, rasa dan identiti akok masih kekal menjadi pilihan generasi hari ini. Proses pembuatan akok memerlukan ketelitian dan pengalaman. Setiap adunan perlu diseimbangkan agar menghasilkan tekstur yang lembut di dalam dan sedikit rangup di luar. Di Asap Kelong, setiap langkah dilakukan secara teliti bagi memastikan keaslian rasa tradisional ini terus dikekalkan. Antara cabaran untuk akak nak buat kuih ni, kan ya? Cabarannya kena pandai kawal api. Kalau kita kena tengok semua, kadang memang angin. Wah, cabarannya kena tengok semua. Dengan asap lagi. Dah bila lagi Kak buka kedai? Berapa tahun? Anggora dalam 8 ke 10 tahun tu. Uish, lama dah. Gitu lah. Sebab orang kata sambung warisan daripada mak saudara. Dari sambung. Resepi pun dari sana kot memang tak ada banyak dah hajah. Banyak dah hajah. Kalau daripada segi akok tu, dalam 2 kilo kita buang gula. Kiranya sebelum ni akok ni manis lagi lah. Akok memang manis. Jadi kita hajah mengikut apa orang sekarang makan. Cita rasa sekarang. Sekarang kau makan tawa. Cita rasa biar semua negeri boleh makan. Semua orang boleh rasa. Tapi ada juga orang kata tawa. Lagi resepi lah. Memang lagi lah. Kadang tak boleh jual sebab terlalu manis. Ya, sebab kita target ramai customer. Kalau tawa orang makan banyak. Kalau manis orang makan sutil je. Tak. Dah. Rasa macam apa kasih orang. Walaupun mendapat sambutan, usaha mengekalkan makanan tradisional bukan sesuatu yang mudah. Cabaran seperti kos bahan, perubahan cita rasa pengguna dan persaingan makanan moden menjadi antara faktor yang perlu dihadapi.
special sekali kat sini kenapa Kak? Biasa aku orang biasa orang cari. Tapi ia sebenarnya ada customer dia sendiri. Mana biasa orang cakap orang dulu saja, dia bakar saja, kain kenyur saja. Aku Kenapa perbezaan kuih ni dengan kuih-kuih hotline? kalau dari segi nama tu lain dah kan. Mana aku tu kita guna debu berah. Kuih bakar ni Bahan dia pun lain dah. debu berah. Maknanya kalau ngana telur kita guna tepung berah daripada Kedah. Kita mana lain-lain ya. Kalau akok kat lain, cara masaknya lain. Kalau kat sini tu sangat berbeza ke atau sama je mana-mana Kedah? Cara masak sama, cuma cara buat. Mana kita guna debu berah kita rendam, lepas tu kita basuh, jemur sampai kering, lepas tu kita mesel, ayuk debu berah kita buat kita buat jemur. mana bumi juga akok Terengganu. Aku ada nampak juga kedai-kedai dia guna kabek pugunya, bukan pugunya apa. Mana sabuknya. Di sini kayu dia sama je kan? Sama je. Kalau akak biasa dia akan tumpah atas kuih. Oh, habuk-habuk tu tumpah. Apa je segi. Dan ni siapa kena beli. Tapi kayu ni pun kita beli ke. Baik kayu apa ada sapu yang masuk dalam kuih. Di sebalik kemajuan dunia moden, warisan seperti akok terus menjadi simbol identiti dan kebanggaan masyarakat tempatan. Asap telur membuktikan bahawa makanan tradisional bukan sekadar untuk dikenal, tetapi untuk terus dipelihara dan dihargai oleh generasi akan datang.